korang jom jalan-jalan dekat Ninso. Kedai RM2.60. Kedai ni sebenarnya RM2.40 dulu, tapi baru-baru ni dia tukar jadi RM2.60. Macam-macam ada dekat dalam dia. Okey, salah satunya pinggan mangkuk macam ni. Ni daripada seramik kalau tak silap. Memang cantik sangat. RM2.60 untuk satu. Okey, lepas tu ada mangkuk juga. Tengok ni, cantik kan dia punya mangkuk tu. Memang ngam untuk orang dewasa. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Cantik. Okey, ini design yang minimalis. Saya memang suka. Lepas tu ada piring juga. Piring dia pun comel je ya. RM2.60 satu. Lepas tu ada macam-macam design sebenarnya. Tengok ni, design macam ni pun ada juga. Okey, ada macam ni pun ada juga. Okey, plastik pun ada. Macam-macam lah. Okey, ni design mark. Ada macam-macam mark. Okey, ni salah satunya. Cantik sangat. So ada bottles, lepas tu ada sudip-sudip macam ni. Satu RM2.60 je, murah sangat-sangat kan. Korang ada silikon, ada ada kayu pun ada. Lepas tu ada ni ada apa tu? Macam-macam jenis stokin. Ni stokin kulit. Okey, ada dua jenis. Okey, saya suka yang macam ni. Okey, saya decide nak beli satu lah. Okey, RM2.60 dapat dua pasang. Lepas tu yang ni ada apa ni? Seluar untuk budak-budak. Seluar panjang ada, seluar pendek ada. Okey, yang ni memang cantik sangat ya. RM2.60 untuk satu seluar yang comel sangat macam ni kan. Berbaloi sangat. Ada banyak lagi design. Dia macam seluar tidur pun boleh, seluar macam tracksuit macam ni pun ada juga. Macam-macam design lah. Tapi saya pilih yang ni sebab comel sangat. Okey, ni bahagian makanan. Makanan sebenarnya banyak sebenarnya, tapi saya pergi ke arah kopok-kopok. Macam ni, kopok pun ada. Yang ni section yang lebih daripada RM2.60, tapi masih affordable lah. Okey, barang yang saya beli dishwashing paste. Okey, serbuk pencuci pinggan. Okey, ini besar macam ni RM2.60 sahaja tau. Kalau beli dekat 99 ke Mr. DIY ke, tak dapatlah harga macam ni kan. Jadi memang sangat-sangat berbaloi lah kalau pergi Ninso beli ni. Okey, lepas tu macam saya cakap tadi, saya beli stokin. Stokin ni dua pasang RM2.60 sahaja. Okey, kalau yang tengok bintik-bintik dekat bawah tu adalah untuk menghindarkan kita daripada tergelincir kalau kita pakai kasut. Jadi kita tak adalah rasa slippery, betul tak? Memang berbaloi sangat-sangat. Okey, lepas tu macam saya cakap tadi, yang ini adalah seluar. Okey, seluar untuk anak saya. Harap-harap muat lah. Saya beli satu je dulu. Nanti kalau anak saya dah datang balik dengan saya pakaikan dia. Kalau muat, nanti next time saya akan pergi ke kedai tu balik and beli yang lain pula. Mungkin design lain pula ke, ataupun design sama tapi warna lain ke. Tengoklah macam mana kan. Ataupun beli yang seluar pendek pula. Tengok macam mana. Tapi comel kan. Comel sangat. Berbaloi sangat RM2.60. Okey, yang ini keropok ni Jackers. Memang sangat sedap ya. Sebenarnya saya dah makan. Dia RM2.60 saja, memang sangat-sangat berbaloi. Sedap, pedas. Okey, lepas yang ni Mr. Potato Johoti. Yang ni RM3.50 kalau tak silap. Memang sedap. So berbaloi lah kalau nak beli. Tak banyak lah sebenarnya yang saya beli untuk haul kali ni. Next time saya akan beli banyak lagi. Tengoklah mengikut keperluan. Saya ni kalau membeli tak ada membeli banyak-banyak sangat. Membazir kan. Membeli ikut keperluan saja. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Bye.